Salam sejahtera dan selamat datang di dalam dunia yang penuh mencabar dan bergerak pantas ini. Pernahkah kita terhenti seketika dan merenung tentang satu nilai asas yang menyatukan kita sebagai manusia? Nilai itu adalah hormat menghormati. Dalam episod dokumentari khas ini, kita akan membongkar rahsia tentang amalan yang mudah ini mampu mengubah landscape kehidupan, membina hubungan yang utuh dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Saya Heri Airizam bin Khairul Izam bawa anda menyelami tentang erti sebenar hormat menghormati. Sebuah sekolah bukan sekadar tempat menuntut ilmu, tetapi ia adalah rumah pertama di mana kepelbagaian tekstur budaya kita bertemu. Hormat bukan sekadar takut atau tunduk. Ia adalah manifestasi penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Mari kita lihat bagaimana masyarakat kita mengaplikasikan nilai ini dalam kehidupan seharian. Hormat tidak bermakna kita perlu menjadi sama. Hormat adalah apabila kita mendengar, menghargai perbezaan pendapat dan meraihkan keunikan budaya rakan sekelas kita. Namun, perbezaan ini bukan sekadar jurang pemisah. Sebaliknya, ia merupakan jambatan yang menghubungkan kita. Apabila kita menghormati perbezaan agama, budaya dan pandangan, kita sebenarnya sedang membina perpaduan yang teguh. Sebab kata pepatah, hormatilah orang lain sekiranya anda ingin dihormati. Bagi saya, hormat itu senang. Kalau kita nak orang lain hormat kita kena hormat orang lain dulu. Kami dah berkawan dari tingkatan 1. Kami dah macam adik-beradik. Di Malaysia, keunikan kita terletak pada kepelbagaian. Di padang permainan, warna kulit dan bahasa bukan pemisah. Semangat kesukanan mengajar kita bahawa menghormati pihak lawan adalah kemenangan sebenar. Kerana pada akhirnya, rasa hormat adalah jambatan yang menyatukan hati kita. Kesimpulannya, hormat menghormati bukanlah satu tugas yang berat, tetapi satu pilihan yang kita harus lakukan setiap hari. Sama ada melalui senyuman, turut kata yang sopan, atau tindakan kecil yang membantu orang lain. Mulakan dengan diri kita di sini hari ini. Hormatilah diri kita, hormatilah insan sekeliling kita demi masa depan yang lebih harmoni dan sejahtera. Saya Heri Airizam bin Khairul Izam mengundur diri. Jumpa lagi anda di dokumentari seterusnya.